Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Selasa 10 hari bulan September 2024 Masehi bersama dengan 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.42 minit petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Mana tadi saya tak keluar ke mana sebab tak ada kenaikan tak keluar. Tidur dah pukul berapa tidur dari pukul 2 pagi lebih kurang dah. Tidur 2 pagi. Pas maya Isya tu tidur 2 pagi. Main Facebook apa. Dah asyik main Facebook sampai pukul 1 pagi dah. 1:30 pagi dah tidur malam. Bangun kunai tu mula tu start kunai lepas tu tidur balik. Bangun pula pada pukul 44. Bangun mandi semai subuh. Kemudian pas semai subuh tu makan sarapan ke apa semua tu. Lepas tu pergi kerja lah. Pukul 7 suku tu pergi kerja. 7 apa dia 7.20 hari begadai 7.20 pergi ke Kedai Fikri. Dia biasa tak buka lagi lah. Sampai tu dah 7.25 tak nampak tak buka lagi. Dia buka dah ada pukul 7.45 apa tadi. Betul lebih kurang 7.45 baru buka. Postal dah buka lewat. Lepas tu pukul 8 suku tu 8.10 baru pergi dengan Iwan lah. Gandung dia lah. Saya lagi pun tidak jaga kaki. Adik saya atas. Lepas tu motor. Lepas tu kerja ini sambung kerja lagi lah. Tak ada siap 2 keping. Tak ikut 2 keping. Mozak ada dideng lah. Lagi pasang mozak. Esok lah. Esok insyaAllah lah. Mozak latar dengan jambil. Masuk jambil lah. Esok pasal mozak datang masuk jambil. Esok lah. Sekalian pahit ke apa. Lepas tu esok Rabu dah. Dah lah minggu ni siap 4 ke 5 hari siap lah. Akaun tu tak tahu. Akaun tu tak ada dah. Saya tak kerja dah. Kalau dia siap kalau dia siap esok saya tak ada siap esok. Mozek dulu akan cukup baik. So berbaik akan cukup sambung baik mungkin akan cukup bau tu. Lepas tu kulit tu atas tak ada. Siap kerja dah ada pukul 2 pukul 3.20 3.28 siap kerja. Lepas tu 4 pukul 3.28 3.30 balik lah. Balik sampai rumah pukul 3.35 sampai 3.36 sampai rumah. Lepas tu saya relax sekejap, main Facebook sekejap. Lepas tu pukul telefon sekejap makan Facebook. Lepas tu pukul makan nasi lagi. Tak ingat makan nasi lagi. Kalau itu terus makan nasi agak tengah hari. Kemudian pukul 3.50 saya mandi semaya Zahur. Kemudian relax tu kawan-kawan adik saya main Facebook, kawan-kawan je negara tidur. Bangun pukul 9.20 saat ni. Bangun 9.20 mandi. Lepas tu hari ni nak pukul 9.40 baru kesempatan untuk buat video. Okey, sekali saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.